keluar yang macam ni bang. Kue lari tu. Nampak tak gosok. Semua dia keluar dia dah tak buat dah. Dia keluar dia tak kena sedikit kan. Semua keluarnya macam ni bang. Sampai sini kita proses balik lah. Kena tu yang beli mesin potong. Kalau mojek tu banyak bang. Mesin dia tak larat nak potong. Tempat punya besar macam ni pun dah tak muat lah. Keluar pula yang dah siap gosok. Ada. Tapi kasarnya jadi dia semua habis. Dia reput. Dia kosong-kosong. Jadi paksa lah kita orang beli mesin ni dengan bos buat. Yang beli mesin ni buat. Buat mesin ni. Satu mesin ni kerja 4 orang dia orang. 4 orang buat. Abang tu pening boleh tengok. Nak cuti risau lah. Budak-budak ni main campak-campak mojek. Longgok-longgok. Pening lah dia orang. Kadang-kadang pening lah. Salah. Kalau lah dah kaya, bolehlah pencen terus. Tak nak pula jadi jutawan. Kerja-kerja pun tak nak jadi jutawan. Macam mana lah orang boleh jadi jutawan. Nampak ni semua keluarnya macam ni lah. Tengok tak gosok. Kalau pasang boleh pasang. Tapi nanti yang sini dengan yang sini kiri kanan dah rapat. Tengah-tengah ni boleh masuk jari. Tu yang masalah dia sekarang.